jika Anwar Ibrahim berada di China dan terlibat dalam tindakan yang sama seperti melanjutkan tempoh perkhidmatan pegawai yang kontroversi, mandatori, mengekalkan dan melantik yang dilihat sebagai terdekat untuk jawatan politik yang tinggi. Keputusannya akan bergantung pada hubungannya dengan kepimpinan pusat dan iklim politik pada masa itu. Berikut adalah analisis umum. 1. Jika dia mendapat sokongan kepimpinan Parti Komunis, dia mungkin tidak akan menghadapi sebarang akibat. Di China, kesetiaan kepada Parti Komunis dan kepimpinan tertingginya sering mengatasi pendapat umum atau kebimbangan ketelusan. Nepotisme dan kekurangan pengisytiharan asyik bukan perkara luar biasa, tetapi ia boleh diterima jika individu itu dilihat berguna atau setia dari segi politik. 2. Jika dia tidak dihormati, dia boleh menghadapi akibat yang teruk. China mempunyai sejarah bertindak keras terhadap pegawai yang dianggap korup atau berbahaya dari segi politik, tetapi secara terpilih. Dia mungkin disiasat kerana rasuah atau salah guna kuasa di bawah kempen anti-rasuah 11 Jinping yang telah menjatuhkan banyak pegawai berpangkat tinggi. 3. Pada permukaan, accountability awam adalah minimum. China tidak mempunyai akhbar bebas atau badan kehakiman bebas untuk meneliti keputusan sedemikian. Orang ramai mungkin tidak akan mendengar tentangnya melainkan parti memilih untuk menghibahkannya. Berbeza dengan Malaysia. Malaysia mempunyai sistem demokrasi, sekurang-kurangnya secara teori, dengan wacana awam dan penelitian media. Anwar menghadapi kritikan dan kehilangan kepercayaan orang ramai, tetapi bukan jenis tindakan keras negara yang mengubah kehidupan yang dilihat dalam kebenaran. Rejim otoritarian seperti China. Ringkasan, jika Anwar berada di China, dia mungkin berkembang maju di bawah perlindungan negara atau diturunkan jika dia dilihat sebagai liability, tetapi bukan kerana accountability demokrasi. Mekanisme kuasa adalah berbeza. Malaysia mendapat bantahan awam. China mempunyai pembersihan atas ke bawah.